saya, Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ingatlah, saksikan langkah berani terbitan Institut Sosial Malaysia. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Daud Muhammad Arif daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jangan lupa saksikan drama pendek Langkah Berani, anjuran atau terbitan daripada Institut Sosial Malaysia. Terima kasih. Langkah Berani merupakan kolaborasi di antara TEX dan ISM. Jangan lupa saksikan. Okay, saya Nordina Harun dari Yayasan Kebajikan Negara. Saya telah menonton drama pendek terbitan Institut Sosial Malaysia iaitu Langkah Berani, dan saya sangat-sangat syorkan semua agar menonton drama pendek ini kerana kita akan mengenali apakah itu gangguan seksual. So sila tonton drama pendek Langkah Berani ini melalui laman sosial Institut Sosial Malaysia. Saya KSU Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ingin menjemput anda semua untuk sama-sama menonton satu kisah cerita pendek yang diterbitkan oleh Institut Sosial Malaysia yang bertajuk Langkah Berani. Jangan lupa, ayo kita saksikan.